Kalau sekarang hidup you sempit, tolong berhenti fikir benda-benda yang jauh. Jangan cerita pasal nak upgrade mindset. Nak jaga emosi dulu. Kalau poket kosong, semua itu tak jalan. Apa kamu perlu buat? Fokus satu benda je. Cari duit. Tutup semua gangguan. Tak perlu sibuk tengok motivasi. Tak perlu scroll video berjuta view. Tanya diri, apa benda paling cepat boleh bagi saya RM1,000 minggu ini? Buat itu, ulang sampai masuk akaun. Nak stabil bukan baca buku motivasi. Nak bebas bukan join kelas percuma. Nak keluar dari hidup bawah, kamu kena jadi macam serigala lapar. Nampak duit, kejar. Kamu belum kaya bukan sebab kamu tak pandai, tapi sebab kamu tak cukup fokus. Bila kamu mula betul-betul fokus, benda lain akan ikut.